Bergen-Belsen ialah sebuah kem tahanan di mana keganasan bukan sahaja datang daripada arahan pihak atasan, tetapi juga daripada mereka yang mengawasi tahanan setiap hari. Antaranya, penjaga wanita menyumbang kepada penderitaan harian di tempat yang ditandai dengan kelaparan, penyakit dan pengabaian. Selepas pembebasan, kengerian yang terdedah menunjukkan betapa mendesaknya untuk menegakkan keadilan. Melalui perbicaraan tentera, penyalahgunaan, hukuman dan kekejaman sistematik terhadap tahanan didedahkan. Tidak semua penjaga wanita berjaya mengelakkan akibatnya. Beberapa telah ditangkap, dibicarakan dan dihukum dalam proses yang bertujuan untuk menamatkan impunitas. Keseriusan apa yang dialami di kem itu meninggalkan luka yang sukar untuk ditutup. Testimoni, dokumen dan imej yang dikumpulkan selepas pembebasan tidak meninggalkan keraguan tentang apa yang telah berlaku. Tetapi apa yang terjadi kepada wanita-wanita yang mengambil bahagian dalam keganasan di kem itu? Adakah mereka benar-benar membayar untuk apa yang mereka lakukan? Pembebasan, penemuan kengerian. Pada bulan April tahun 1945, tentera British dan Kanada tiba di kem tahanan Bergen-Belsen di Lower Saxony, Jerman. Walaupun laporan mengatakan bahawa hanya terdapat tahanan perang di sana, apa yang mereka temui jauh lebih buruk. Puluhan ribu mayat yang tidak dikebumikan dan kira-kira 60,000 orang yang masih hidup tetapi sakit parah. Kebanyakan mereka adalah orang Yahudi. Pada 15 April, tentera dari Regimen Anti-Kereta Kebal British ke-63 adalah yang pertama memasuki kem itu. Tiada apa pun yang mereka lihat semasa perang telah mempersiapkan mereka untuk sesuatu yang begitu dahsyat. Mayat bertimbun-timbun, mangsa yang terselamat hampir tidak sedarkan diri dan penyakit di luar kawalan. Sejak hari itu, kira-kira 500 orang meninggal dunia setiap hari akibat wabak tifus dan kekurangan zat makanan. Walaupun Bergen-Belsen tidak dicipta untuk penghapusan, keadaan yang melampau menjadikannya salah satu kem yang paling mematikan. Hanya dalam beberapa bulan terakhir sebelum pembebasannya, hampir 35,000 tahanan meninggal dunia. Kontak pertama berlaku apabila seorang utusan Jerman dengan bendera putih meminta gencatan senjata, memberi amaran kepada pihak British tentang penyebaran tifus. Pada mulanya, pegawai-pegawai ragu-ragu, tetapi memutuskan untuk bergerak maju ke arah kem itu. Setibanya mereka segera melihat bahawa keadaan jauh lebih buruk daripada yang dijangkakan. Selepas pembebasan, masalah baru timbul. Ramai mangsa yang terselamat meninggal dunia dalam minggu pertama kerana badan mereka tidak dapat menahan makanan kaya yang diberikan kepada mereka. Kurangnya pengalaman dalam jenis kecemasan ini menjadikan pengurusan krisis sangat sukar. Pihak British mengatur pengebumian ribuan orang mati. Mereka memaksa pengawal SS yang ditangkap untuk mengumpulkan mayat dan mengebumikannya bekerja tanpa sarung tangan atau perlindungan. Tugas ini mendedahkan ramai kepada tifus dan penyakit lain. Dalam beberapa minggu berikutnya, 17 anggota kaki tangan SS meninggal dunia akibat tifus. Selain itu, 3 telah ditembak mati setelah cuba melarikan diri. Pada hari-hari pertama terdapat kekeliruan di kem itu. Kerana tidak ada kaki tangan British yang cukup untuk mengawal keadaan, mereka membiarkan tentera Hungary terus mengawasi. Ini menyebabkan insiden di mana beberapa tahanan dalam usaha terdesak mencari makanan telah dibunuh. Wabak tifus terus merebak. Tidak ada ubat-ubatan yang cukup atau keadaan untuk kebersihan minimum. Ramai tahanan dipindahkan ke bekas kem tentera berdekatan di mana mereka mula menerima penjagaan yang lebih baik, walaupun sudah terlambat bagi ribuan di antara mereka. Pemandangan di dalam kem itu menyayat hati. Kanak-kanak bersendirian, orang dewasa tidak dapat berjalan. Mayat bercampur dengan lumpur dan bau yang tidak tertahankan yang meresapi seluruh suasana. Beberapa hospital sementara yang ada segera dipenuhi. Lama-kelamaan, pihak British berjaya membawa sedikit ketertiban. Mereka mendirikan Hospital Medan, mengagihkan makanan yang sesuai untuk kekurangan zat makanan yang teruk pada mangsa yang terselamat dan mula membersihkan tempat itu. Mereka memaksa bekas pengawal SS untuk mengebumikan orang mati, dengan cara yang sama menghinakan seperti yang mereka perlakukan mangsa mereka.
Mereka tidak menerima makanan atau perlindungan yang cukup dan bekerja di bawah ancaman yang berterusan. Pembebasan Bergen-Belsen membawa kebebasan, tetapi juga menunjukkan bahawa penderitaan ramai masih belum berakhir. Kesan fizikal dan emosi akan berlanjutan untuk waktu yang lama. Peristiwa ini menjadi salah satu momen paling penting untuk menunjukkan kepada dunia kengerian kem tahanan. Gambar-gambar yang diambil oleh tentera British tersebar luas dan berfungsi sebagai bukti asas dalam perbicaraan jenayah perang. Perbicaraan Belsen, permulaan keadilan. 5 bulan selepas pembebasan Bergen-Belsen, perbicaraan untuk mempertanggungjawabkan pihak yang bersalah bermula. Proses ini, yang dikenali sebagai perbicaraan Belsen, adalah salah satu usaha penting pertama untuk membawa mereka yang terlibat dalam jenayah rejim Nazi ke muka pengadilan. Mahkamah Tentera British didirikan di bekas gimnasium di Bandar Lüneburg, Jerman. Perbicaraan itu mendapat perhatian antarabangsa yang besar kerana ia menunjukkan secara terbuka besarnya penyalahgunaan yang dilakukan di kem tahanan. 45 wanita dan 480 lelaki yang bekerja sebagai pengawal atau anggota kaki tangan telah dituduh. Antaranya ialah tokoh-tokoh seperti Irma Grese, Johanna Bormann dan Elisabeth Volkenrath. Mereka semua menghadapi tuduhan berat seperti penyeksaan, pembunuhan dan layanan tidak berperi kemanusiaan terhadap tahanan. Salah satu aspek perbicaraan yang paling mengejutkan ialah pembentangan filem sebagai bukti. Ini adalah kali pertama dalam sejarah rakaman video digunakan untuk membuktikan jenayah perang. Imej-imej itu menunjukkan kengerian yang ditemui di Bergen-Belsen dan meninggalkan kesan yang tidak dapat dilupakan pada hakim, peguam dan penonton. Proses perundangan mendedahkan banyak butiran tentang kehidupan seharian di kem, hukuman yang kejam, perarakan paksa, penggunaan anjing untuk menyerang tahanan dan keadaan kelaparan yang melampau. Kisah-kisah mangsa yang terselamat juga terungkap yang walaupun dalam keadaan lemah dengan berani memberi keterangan terhadap bekas penyiksa mereka. Perbicaraan berlangsung selama 2 bulan. Pada akhirnya, 677 orang telah dihukum dalam pelbagai proses yang dilakukan di zon British di Jerman antara tahun 1945 dan 1949. Daripada jumlah itu, 230 menerima hukuman mati. Hukuman mati dilaksanakan terutamanya di penjara Hamelin. Albert Pierrepoint, algojo paling berpengalaman di Britain, bertanggungjawab untuk melaksanakan hukuman tersebut. Secara keseluruhan 191 lelaki dan 10 wanita telah digantung di bawah pengawasannya. Antara wanita yang dihukum gantung ialah Irma Grese, Johanna Bormann dan Elisabeth Volkenrath. Mereka digantung pada 13 Disember tahun 1945 setelah jenayah mereka dibuktikan dengan bukti dan keterangan langsung. Semasa perbicaraan, beberapa orang cuba mempertahankan diri dengan mengatakan bahawa mereka hanya mengikut arahan. Namun, keterangan mangsa dan bukti menunjukkan bahawa ramai yang bertindak kejam atas inisiatif sendiri. Dalam beberapa kes, saksi menggambarkan bagaimana penjaga wanita memukul tahanan wanita, menghantar mereka kepada kematian atau menghina mereka tanpa perlu. Yang lain memberi keterangan tentang penggunaan anjing terlatih untuk menyerang mereka yang tidak patuh dengan cepat. Perbicaraan itu juga menyoroti peranan kelaparan sebagai alat kawalan. Ramai tahanan meninggal dunia bukan sahaja akibat penyakit, tetapi akibat kekurangan zat makanan yang teruk yang disebabkan secara sengaja. Mahkamah menggunakan undang-undang tentera British untuk mengadili jenayah-jenayah ini. Walaupun beberapa tertuduh menerima hukuman yang lebih ringan, kes-kes yang paling berat berakhir dengan hukuman mati. Penganjuran perbicaraan membolehkan pengumpulan keterangan dan dokumentasi yang akan menjadi asas untuk proses selanjutnya, seperti perbicaraan Nuremberg. Walaupun prosesnya serius, tidak semua penjenayah dibawa ke muka pengadilan. Beberapa berjaya melarikan diri atau menerima hukuman yang lebih ringan. Namun, perbicaraan Belsen menandakan usaha konkret pertama untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang terlibat dalam kekejaman tersebut. Kesan perbicaraan ini serta-merta. Pendapat umum di Britain dan negara-negara sekutu lain terkejut apabila mengetahui butiran apa yang telah berlaku. Imej-imej mayat,
Kisah-kisah mangsa yang terselamat dan pengakuan tertuduh berfungsi untuk menunjukkan secara tidak dapat disangkal besarnya kengerian tersebut. Perbicaraan Belson bukan sahaja menghukum pihak yang bersalah, tetapi juga menjadi peringatan bagi dunia. Ia menunjukkan bahawa jenayah besar-besaran tidak akan dibiarkan tanpa hukuman dan menetapkan duluan untuk keadilan antarabangsa pada tahun-tahun berikutnya. Walaupun mangsa yang terselamat tidak dapat memulihkan semua yang telah hilang, sekurang-kurangnya mereka melihat penyiksa mereka menghadapi akibat dari tindakan mereka. Albert Pierrepoint, Algojo hukuman mati. Apabila perbicaraan Belson berakhir, fasa pelaksanaan hukuman mati bagi mereka yang disabitkan kesalahan bermula. Tugas itu jatuh kepada Albert Pierrepoint, Algojo yang paling berpengalaman di Britain. Pierrepoint berasal dari keluarga yang berdedikasi kepada pekerjaan ini. Ayah dan bapa saudaranya juga merupakan Algojo rasmi. Sejak muda, Albert tahu dia ingin mengikuti jejak yang sama. Pada tahun 1932, pada usia 27 tahun, dia melakukan hukuman mati pertamanya sebagai pembantu, dan pada tahun 1941, dia sudah bertindak sebagai Algojo utama. Dia terkenal dengan profesionalisme dan ketepatannya. Dia sentiasa mengira dengan teliti panjang tali mengikut berat dan ketinggian orang itu untuk memastikan kematian yang cepat. Sepanjang kerjayanya, Pierrepoint telah melaksanakan hukuman mati ke atas lebih daripada 600 orang, termasuk penjenayah biasa, pengintip dan, selepas perang, penjenayah perang Nazi. Untuk hukuman mati di Jerman, dia dipindahkan ke penjara Hamelin di Lower Saxony. Di sana, sebuah tiang gantung khas dipasang di sayap yang terpisah dari bangunan utama. Struktur itu membenarkan hukuman gantung berganda, walaupun dalam beberapa kes hukuman mati dilakukan satu demi satu. 13 Disember tahun 1945 adalah salah satu hari yang paling sibuk. Pagi itu Pierrepoint menggantung 3 wanita dan 10 lelaki, semuanya disabitkan kesalahan atas jenayah di Bergen-Belsen. Antaranya ialah Irma Grese, Johanna Bormann dan Elisabeth Volkenrath. Hukuman gantung wanita memerlukan kehadiran seorang pegawai penjara wanita. Walaupun begitu, Pierrepoint berkeras untuk mengarahkan sendiri semua prosedur. Menurut laporan, Irma Grese, yang baru berusia 22 tahun, menaiki tiang gantung tanpa kehilangan ketenangannya. Dia cuba menahan diri daripada dipakaikan tudung, tetapi pengawal memegangnya. Dikatakan bahawa dia menjerit cepat dalam bahasa Jerman sejurus sebelum Pierrepoint menarik tuil. Hukuman gantung Grese tidak secepat biasanya. Pelarasan tali tidak betul dan wanita muda itu meninggal dunia akibat pencekikan dan bukannya patah tulang leher serta-merta. Beberapa saksi menafsirkan kejadian ini sebagai tindakan yang disengajakan oleh Pierrepoint, walaupun laporan rasmi tidak mengesahkannya. Johanna Bormann adalah yang seterusnya. Bertubuh kecil dan benar-benar kalah, dia tidak melawan. Kematiannya cepat dan tanpa komplikasi. Elisabeth Volkenrath yang juga menghadapi tuduhan berat menaiki pentas hukuman tidak lama kemudian. Dia bertanggung jawab untuk pengawasan tahanan wanita di Auschwitz dan Bergen-Belsen. Hukuman gantungnya dilaksanakan dengan cepat. Selepas wanita-wanita itu, Pierrepoint meneruskan hukuman gantung 10 lelaki. Di tiang gantung berganda, mereka jatuh 2 demi 2, mengurangkan masa yang diperlukan untuk menyelesaikan hukuman. Pierrepoint bekerja dengan pasukan kecil yang termasuk pembantu untuk mengawal proses dan mempersiapkan banduan. Semua pergerakan cepat dan teratur. Semasa berada di Jerman, Pierrepoint telah melaksanakan hukuman mati ke atas 226 orang antara tahun 1945 dan 1949. Pada beberapa hari, dia melakukan lebih daripada 10 hukuman mati. Walaupun keberkesanannya, Pierrepoint menganggap pekerjaannya sebagai kewajipan dan bukan sebagai sumber kepuasan peribadi. Dia berusaha agar setiap hukuman mati secepat dan manusiawi mungkin dalam batasan prosedur. Pada tahun 1566, selepas perselisihan dengan kerajaan mengenai isu pembayaran, Pierrepoint memutuskan untuk bersara. Dia menyerahkan peletakan jawatannya serta-merta dan tidak pernah bekerja lagi. Dia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya menguruskan sebuah bar bersama istrinya di Southport, dekat Liverpool. Dia meninggal dunia pada tahun 1992 pada usia 87 tahun. Irma Grese,
binatang dari Auschwitz dan Bergen-Belsen. Irma Grese adalah salah satu nama yang paling diingati di kalangan pengawal kem tahanan Nazi. Kisahnya bermula pada tahun 1923 di Rechen, Jerman. Dia dibesarkan dalam keluarga sederhana dan menghadapi masa kanak-kanak yang ditandai dengan tragedi keluarga, seperti bunuh diri ibunya ketika dia baru berusia 13 tahun. Setelah berhenti sekolah pada usia 14 tahun, dia bekerja di ladang dan kedai tempatan. Pada tahun 1939, dia menjadi pembantu di sanatorium yang dikendalikan oleh doktor Nazi. Di sana dia terdedah kepada eksperimen perubatan terhadap tahanan, pengalaman yang akan mempengaruhi tingkah lakunya di masa depan. Pada usia 18 tahun, Grese memasuki kem tahanan Ravensbrück untuk dilatih sebagai pengawal. Pada tahun 1943, dia ditugaskan ke Auschwitz, di mana dia dengan cepat mendapat reputasi kerana kekejamannya. Dia mengawasi lebih daripada 18,000 tahanan wanita, kebanyakannya Yahudi Hungary. Kehadirannya ketara dengan seragamnya yang kemas, cemeti kulitnya yang dilapisi selofan dan pistolnya. Dia terkenal kerana memukul tahanan dengan kejam, terutama semasa perbarisan, di mana sebarang kesalahan atau kelewatan dihukum dengan sebatan atau pukulan. Grese juga menggunakan 2 anjing besar sebagai sebahagian daripada kekuasaannya di kem itu. Dia sering melepaskan mereka ke atas tahanan yang tidak dapat mengikuti rentak perarakan paksa atau yang melakukan pelanggaran kecil. Antara tuduhan terburuk terhadapnya ialah penglibatannya dalam pemilihan untuk kamar gas. Bersama tokoh-tokoh seperti Joseph Mengele, dia bertanggungjawab untuk memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Ramai saksi menyatakan bahawa dia memilih tahanan yang lebih muda dan cantik untuk dihantar kepada kematian. Di Auschwitz, Grese bukan sahaja ditakuti kerana kekejaman fizikalnya, tetapi juga kerana tingkah laku peribadinya. Dia dikaitkan dengan hubungan intim dengan pegawai SS dan beberapa tahanan yang kemudian dihukum dengan kejam. Pada awal tahun 1945, dengan kemajuan tentera Soviet, Grese dipindahkan ke Bergen-Belsen bersama anggota kaki tangan Auschwitz yang lain. Di sana, dia meneruskan tingkah laku sadisnya walaupun keadaan kem semakin terdesak. Di Bergen-Belsen, keadaan sanitasi sangat buruk. Kelaparan, tifus dan kekurangan air menyebabkan ratusan kematian setiap hari. Namun Grese terus mengenakan hukuman yang kejam. Dia memukul tahanan yang kelaparan yang cuba mendapatkan makanan dan memaksa mereka melakukan latihan fizikal hingga rebah. Pada 15 April tahun 1945, ketika tentera British membebaskan kem itu, Grese ditangkap bersama pengawal lain. Semasa soal siasatnya, dia mengakui beberapa penyalahgunaan walaupun dia cuba meminimumkan tanggungjawabnya dengan mendakwa bahawa dia hanya mengikut arahan. Dalam perbicaraan Belsen, saksi menggambarkan jenayahnya secara terperinci. Beberapa mangsa yang terselamat menceritakan bagaimana Grese memukul, menyebat dan menghantar ratusan tahanan kepada kematian. Bukti terhadapnya sangat banyak. Grese didapati bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Dia baru berusia 22 tahun pada masa hukuman gantungnya, menjadikannya wanita termuda yang dihukum gantung di bawah undang-undang British pada abad ke-20. Pada 13 Disember tahun 1945, di penjara Hamelin, Albert Pierrepoint melaksanakan hukuman gantungnya. Dikatakan bahawa dia menaiki tiang gantung dengan dingin dan bahkan cuba menahan diri daripada dipakaikan tudung. Kisah Irma Grese adalah salah satu contoh paling jelas bagaimana seorang wanita muda dapat menjadi salah satu alat paling kejam dari rejim yang berasaskan kebencian dan keganasan. Elisabeth Falkenrath, kenaikan dan kejatuhan seorang penyelia. Elisabeth Falkenrath adalah salah satu pengawal wanita yang paling ditakuti di kem tahanan Nazi. Dia dilahirkan di Jerman pada tahun 1919 dan memulakan kerjayanya sebagai pengawal di kem Ravensbrück pada tahun 1941. Sejak hari-hari awalnya, dia menunjukkan dirinya cekap dalam pekerjaannya yang dengan cepat membawanya untuk memegang jawatan yang lebih bertanggungjawab. Pada awal tahun 1942, dia dipindahkan ke Auschwitz, di mana dia pertama kali berkhidmat sebagai pengawal dan kemudian sebagai penyelia bahagian wanita.
Walaupun dia tidak terkenal dengan sadisme yang melampau seperti pengawal lain, ketegasannya dan penglibatannya dalam pemilihan untuk kamar gas menjadikannya tokoh yang ditakuti. Semasa berada di Auschwitz, Volkenrath berkahwin dengan seorang pegawai SS bernama Heinz Volkenrath, seorang ketua blok yang juga aktif dalam pemilihan dan hukuman terhadap tahanan. Bersama-sama mereka membentuk pasangan yang, menurut keterangan mangsa yang terselamat, menunjukkan sedikit belas kasihan terhadap mangsa. Ketika tentera Soviet menghampiri Auschwitz, Elisabeth dihantar ke Bergen-Belsen. Di sana dia meneruskan pekerjaannya sebagai penyelia tahanan wanita, walaupun keadaan kamp jauh lebih buruk. Di Bergen-Belsen, kesesakan, kekurangan makanan dan penyebaran penyakit seperti tifus menyebabkan ratusan kematian setiap hari. Dalam suasana keputusasaan itu, Volkenrath mengekalkan disiplin dengan kejam. Menurut saksi, dia terlibat dalam hukuman fizikal, pemukulan dan penafian bantuan perubatan kepada tahanan yang sakit. Walaupun ada yang cuba menggambarkan dia sebagai pegawai yang hanya mengikut arahan, keterangan mangsa yang terselamat menunjukkan bahawa dia membuat keputusan sendiri yang meningkatkan penderitaan tahanan. Volkenrath ditangkap oleh tentera British ketika mereka membebaskan Bergen-Belsen pada bulan April tahun 1945. Semasa perbicaraannya, dia cuba mewajarkan tindakannya dengan mengatakan bahawa dia hanya menjalankan tugasnya. Namun, bukti terhadapnya sangat kuat. Bukti penglibatannya dalam pemilihan untuk kamar gas di Auschwitz serta tingkah lakunya yang kejam di Bergen-Belsen dikemukakan. Keterangan menceritakan tentang pemukulan tahanan yang sakit, penghinaan berterusan dan layanan kejam terhadap yang paling lemah. Mahkamah tentera mendapati dia bersalah dan menjatuhkan hukuman mati. Elisabeth Volkenrath digantung pada 13 Disember tahun 1945 di penjara Hamelin bersama dua pengawal Bergen-Belsen yang lain. Dia menaiki tiang gantung tanpa menunjukkan perlawanan. Kematiannya cepat, berbeza dengan tahanan lain. Itu adalah salah satu kes di mana keadilan menjangkau mereka yang telah menyalahgunakan kuasa mereka dengan kejam. Nama Elisabeth Volkenrath kekal dikaitkan dengan penyalahgunaan terburuk sistem kamp tahanan Nazi. Johanna Bormann, penjaga dan anjingnya. Johanna Bormann adalah salah seorang penjaga kamp tahanan Nazi yang terkenal dalam sejarah kerana kebrutalannya. Dia dilahirkan di Jerman pada tahun 1893 dan sebelum perang bekerja sebagai pembantu rumah dan penjaga haiwan. Pada tahun 1938, dia menyertai kaki tangan kamp Lichtenberg di mana dia memulakan kerjayanya sebagai pengawal. Kemudian dia dipindahkan ke Ravensbrück, sebuah kamp wanita, dan kemudian ke Auschwitz, di mana reputasinya sebagai seorang yang keras dengan cepat meningkat. Di Auschwitz, Bormann menonjol kerana layanan kejamnya terhadap tahanan wanita. Dia terkenal kerana meronda dengan anjing gembala Jerman yang dilatihnya untuk menyerang mereka yang tidak mematuhi perintahnya. Menurut beberapa testimoni, dia memerintahkan haiwan itu menggigit tahanan wanita sebagai hukuman. Pada akhir tahun 1944, ketika Soviet bergerak maju ke timur, Bormann dipindahkan ke Bergen-Belsen. Di sana dia terus menjalankan kekuasaannya dengan kejam di tengah-tengah kekacauan dan kesengsaraan yang merajalela di kamp itu. Bormann mengenakan hukuman fizikal secara rutin. Dia memukul tahanan wanita yang sakit dan lemah dan sering mengambil bahagian dalam pemilihan yang menentukan tahanan mana yang akan dipindahkan atau dieliminasi. Selepas pembebasan kamp oleh tentera British pada bulan April tahun 1945, Bormann ditangkap bersama anggota kaki tangan Bergen-Belsen yang lain. Semasa soal siasatnya, dia mengakui telah menggunakan anjingnya untuk menjaga ketertiban walaupun dia meminimumkan penyalahgunaan tersebut. Dalam perbicaraan Belsen, beberapa saksi memberi keterangan menentangnya. Mereka menceritakan bagaimana dia memperlakukan tahanan wanita dengan buruk dan bagaimana dia menggunakan anjing itu sebagai alat keganasan. Penglibatannya dalam pemukulan dan ketidakpeduliannya terhadap penderitaan diperincikan dengan tegas. Bormann didapati bersalah atas jenayah perang. Mahkamah menganggap bahawa kelakuannya menunjukkan kekurangan kemanusiaan dan rasa hormat terhadap kehidupan manusia. Dia menerima hukuman mati. Pada 13 Disember tahun 1945, Johanna Bormann dihukum gantung di penjara Hamelin
bersama penjaga wanita Bergen-Belsen yang lain. Dia berusia 52 tahun pada saat kematiannya. Dia menaiki pentas hukuman tanpa perlawanan. Hukuman gantungnya cepat dan menandakan penutupan salah satu babak paling gelap dari jenayah yang dilakukan di kem-kem tersebut. Kisah Johanna Bormann adalah peringatan bagaimana orang biasa menjadi pelaku keganasan dan teror di bawah sistem Nazi. Herta Ehlert, penjaga yang mengakui kesalahannya. Herta Ehlert adalah salah satu daripada beberapa penjaga kem tahanan Nazi yang secara terbuka mengakui penglibatannya dalam penyalahgunaan. Dia dilahirkan di Jerman pada tahun 1505 dan memulakan kerjayanya sebagai penyelia di kem Ravensbrück. Sebelum menyertai sistem kem, dia bekerja sebagai pembantu dapur di pertubuhan awam. Dia tidak mempunyai latihan ketenteraan atau latar belakang dalam bidang keselamatan. Namun keperluan kaki tangan wanita untuk rejim Nazi membawanya untuk menyertai SS dalam fungsi pentadbiran. Destinasi penting pertamanya ialah Ravensbrück, di mana dia menerima latihan asas dalam disiplin dan kawalan tahanan. Dia diajar untuk memaksakan ketertiban melalui kekerasan dan mengikuti arahan tanpa mempersoalkannya. Dari sana, dia dipindahkan ke Majdanek, di mana dia terus melakukan tugas pengawasan. Di Majdanek dan kemudian di Auschwitz, Ehlert bertanggungjawab untuk mengawasi blok wanita. Walaupun reputasinya sebagai seorang yang kejam tidak setanding dengan tokoh lain seperti Irma Grese, beberapa testimoni menunjukkan bahawa dia mengenakan hukuman fizikal yang berat dan mengambil bahagian dalam pemilihan untuk kerja paksa. Disebutkan bahawa dia memukul tahanan wanita yang tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan atau yang rebah kerana keletihan semasa bekerja. Pada awal tahun 1945, ketika keadaan Reich ketiga merosot dan barisan pertempuran berundur, Ehlert dipindahkan ke Bergen-Belsen. Di sana, dia bertindak sebagai pembantu dalam organisasi kem selama bulan-bulan terakhir dan terburuknya. Di Bergen-Belsen, kehidupan hampir tidak dapat dipertahankan. Penyakit merebak tanpa kawalan, makanan tidak mencukupi dan mayat bertimbun tanpa dikebumikan. Di tengah-tengah kekacauan ini, Ehlert cuba mengekalkan penampilan ketertiban walaupun dengan kaedah yang keras. Walaupun dalam keadaan yang melampau, dia terus memaksakan disiplin di kalangan tahanan. Selepas pembebasan kem oleh tentera British, Ehlert ditangkap. Semasa soal siasatnya, dia mengakui telah memukul tahanan wanita dan menggunakan kekerasan untuk memaksakan disiplin. Dia mengakui bahawa keadaan kem itu mengerikan tetapi mendakwa bahawa dia telah cuba menjaga kawalan dalam situasi yang terdesak. Dalam perbicaraan Belsen, sikapnya berbeza dengan tertuduh lain. Dia tidak menafikan penyalahgunaan walaupun dia cuba mewajarkannya dengan mengatakan bahawa dia mematuhi perintah atasan dan bertindak mengikut keadaan kem yang melampau. Dia juga menyatakan bahawa kadang-kadang dia cuba membantu beberapa tahanan apabila mungkin. Pengakuannya menarik perhatian kerana kejujurannya dalam menggambarkan fungsi dalaman kem dan peranan yang dimainkan oleh penjaga wanita. Dia menjelaskan bagaimana pemilihan, hukuman dan tugas harian diatur. Pengakuannya membolehkan pemahaman yang lebih baik tentang dinamik kuasa yang beroperasi di dalam kem tahanan. Walaupun dia mengakui tanggungjawabnya, keseriusan tindakannya membawa kepada hukuman ke atasnya. Namun, dia tidak menerima hukuman mati. Dia dijatuhi hukuman penjara 15 tahun. Ehlert hanya menjalani sebahagian daripada hukumannya. Dia dibebaskan pada tahun 1533 setelah menjalani kurang dari separuh hukuman yang dikenakan kerana amnesti umum. Kemudian dia menjalani kehidupan yang tidak menonjol di Jerman hingga kematiannya. Kesnya menonjol dalam proses selepas Perang Dunia Kedua kerana tidak seperti banyak tertuduh lain, dia tidak menafikan penglibatannya atau cuba meminimumkan fakta. Namun, penerimaan kesalahannya tidak mengubah kesakitan yang dialami oleh mangsa. Herta Ehlert mewakili wajah sistem kem yang kurang terlihat. Orang yang, tanpa berada di peringkat kuasa tertinggi, melaksanakan dasar keganasan dan penindasan secara langsung dan setiap hari. Herta Bothe, kekuatan dan penindasan. Herta Bothe adalah salah seorang penjaga yang terkenal dalam sejarah kerana penglibatannya dalam penyalahgunaan yang dilakukan di kem tahanan Nazi. Dia dilahirkan pada tahun 1921 di Tetero, Jerman. Sebelum perang, dia bekerja sebagai pembantu jururawat.
Pada tahun 1942, dia direkrut untuk berkhidmat sebagai penjaga di kem-kem tersebut. Ketinggiannya hampir 1.80 meter dan fiziknya yang mengagumkan menyebabkan beberapa orang menggelarnya Raksasa Belsen. Dia memulakan latihannya di Ravensbrück, kem latihan utama untuk wanita SS. Selepas latihannya, Botha dihantar ke beberapa kem termasuk Auschwitz dan kemudian Bergen-Belsen. Semasa berada di tempat-tempat ini, banyak saksi menceritakan tingkah lakunya yang ganas terhadap tahanan. Di Auschwitz, dia bekerja mengawasi kumpulan tahanan wanita yang ditugaskan untuk kerja paksa. Dia terkenal kerana memukul tahanan wanita dengan kejam menggunakan kayu yang selalu dibawanya. Kekuatan serangannya menyebabkan ramai mangsa cedera parah. Ketika dia dipindahkan ke Bergen-Belsen pada bulan Mac tahun 1945, kem itu sudah berada dalam keadaan yang sangat genting. Kelaparan, penyakit dan kekotoran menguasai tempat itu. Walaupun begitu, Botha mempertahankan sikap keras yang tidak kenal ampun. Beberapa saksi menyatakan bahawa mereka melihat Botha memukul tahanan wanita tanpa sebab yang jelas. Terutama, dia menghukum dengan keras mereka yang rebah kerana lemah atau tidak mematuhi perintah dengan cepat. Semasa pembebasan Bergen-Belsen, Botha ditangkap bersama anggota kaki tangan SS yang lain. Dalam perbicaraan Belsen, kehadirannya tidak luput dari perhatian kerana ketinggian dan pembawaannya. Semasa pembelaannya, Herta Botha mengakui telah memukul tahanan wanita tetapi mendakwa bahawa dia bertindak untuk menjaga ketertiban dan mengelakkan kekacauan total. Namun testimoni menentangnya menunjukkan pola penyalahgunaan yang sistematik. Di mahkamah, beberapa mangsa yang terselamat mengenal pasti dia sebagai salah satu penjaga yang paling ganas. Mereka menceritakan bagaimana dia menggunakan kekuatannya untuk menghukum tanpa belas kasihan mereka yang hampir tidak dapat berdiri. Berbeza dengan penjaga lain yang diadili, Botha tidak dijatuhi hukuman mati. Dia menerima hukuman penjara 10 tahun. Hukumannya menimbulkan perdebatan kerana ramai yang menganggap tindakannya layak mendapat hukuman yang lebih berat. Botha dibebaskan pada tahun 1551 setelah menjalani hanya sebahagian dari hukumannya. Setelah keluar dari penjara, dia menjalani kehidupan yang tertutup di Jerman. Dia menjauhi bidang awam dan hidup dengan nama keluarga lain untuk mengelak dikenali. Dia bekerja dalam pekerjaan sederhana dan mengelak bercakap tentang masa lalunya. Pada tahun 1999, dalam wawancara televisyen yang jarang berlaku, Botha bercakap tentang penglibatannya di kem-kem tersebut. Semasa wawancara, dia menegaskan bahawa dia terpaksa menerima jawatannya dan menafikan telah membunuh sesiapa pun. Kenyataan ini menimbulkan reaksi negatif, terutama di kalangan kumpulan mangsa yang terselamat dari Holocaust. Ramai yang menganggap pendiriannya sebagai kurangnya tanggungjawab terhadap tindakan yang dilakukan. Program di mana dia muncul disiarkan di Jerman dan mencetuskan perdebatan dalam pendapat umum mengenai peranan individu dalam sistem Nazi. Walaupun Botha mendakwa bahawa dia hanya melakukan pekerjaannya, bagi ramai dia adalah contoh bagaimana penafian dan minimalisasi fakta masih wujud walaupun beberapa dekad kemudian. Herta Botha meninggal dunia pada tahun 2000. Sosoknya kekal dikaitkan selamanya dengan kebrutalan yang dialami oleh ribuan tahanan di kem tahanan. Irene Haske, penyalahgunaan dari dapur. Irene Haske adalah salah satu nama yang kurang dikenali di kalangan kaki tangan wanita yang berkhidmat di kem tahanan Bergen-Belsen. Namun, peranannya dalam sistem penyalahgunaan mencerminkan bagaimana keganasan dikekalkan bukan sahaja oleh tokoh-tokoh berprofil tinggi, tetapi juga oleh mereka yang memegang jawatan sekunder. Haske bekerja terutamanya di dapur kem, kedudukan yang jauh dari kecil memberikannya kawalan penting ke atas pengagihan makanan, sumber penting untuk kelangsungan hidup tahanan. Di Bergen-Belsen, kelaparan yang melampau adalah sebahagian daripada hukuman harian. Mereka yang bekerja di dapur dapat memutuskan secara langsung atau tidak langsung hidup atau mati tahanan. Akses kepada makanan menjadi alat kekuasaan. Pelbagai testimoni yang dikumpulkan selepas pembebasan kem menunjukkan bahawa Haske bukan sahaja melaksanakan fungsi pentadbiran, tetapi juga aktif mengambil bahagian dalam penganiayaan tahanan. Dia memukul mereka yang menghampiri dapur untuk mencari sisa makanan atau cuba mendapatkan makanan tambahan.
Pekerjaannya di dapur tidak menjauhkannya dari tindakan kebrutalan yang mencirikan kem itu. Sebaliknya, beberapa mangsa yang terselamat mengenal pasti dia sebagai tokoh yang ditakuti kerana layanan agresif dan kurangnya belas kasihan. Ketika tentera British membebaskan Bergen-Belsen pada bulan April tahun 1945, Haske ditangkap bersama anggota kaki tangan yang lain. Semasa penangkapannya, dia tidak melawan. Dia dengan cepat dikenal pasti oleh beberapa tahanan yang mengenalinya sebagai salah seorang yang bertanggungjawab atas penganiayaan tersebut. Semasa soal siasat awal, dia cuba meminimumkan peranannya dengan alasan bahawa dia hanyalah pekerja bawahan tanpa kuasa ke atas tahanan. Dia menegaskan bahawa dia hanya mengikut arahan dan tidak mengambil bahagian dalam keputusan penting. Namun bukti yang dikemukakan ditambah dengan testimoni mangsa yang terselamat menunjukkan bahawa tanggungjawabnya melangkaui tugas dapur. Penglibatannya yang aktif dalam tindakan keganasan meletakkannya di antara tertuduh dalam perbicaraan Belsen. Semasa proses perundangan, Haske menghadapi tuduhan jenayah perang. Pembelaannya berusaha untuk memperkenalkannya sebagai tokoh yang tidak relevan dalam sistem kem, cuba melepaskannya dari penyalahgunaan terburuk. Mangsa yang terselamat, bagaimanapun memberikan kisah yang berbeza. Mereka menyatakan bahawa Haske memukul tahanan yang lemah, menafikan makanan kepada mereka yang hampir rebah dan kadang-kadang menghina mereka yang meminta bantuan. Tindakan ini, walaupun individu, adalah sebahagian daripada struktur kekejaman yang meresapi setiap sudut Bergen-Belsen. Akhirnya mahkamah menganggap bahawa walaupun peranannya bukan kepimpinan, dia telah menyumbang secara signifikan kepada penderitaan tahanan. Dia didapati bersalah dan menerima hukuman penjara. Hukumannya lebih singkat berbanding dengan mereka yang bertanggungjawab utama. Perbezaan ini mencerminkan hierarki tanggungjawab di dalam kem, tetapi tidak mengecualikan penglibatan pribadinya. Selepas menjalani hukumannya, jejak awam Irene Haske hilang. Tidak ada catatan yang jelas mengenai kehidupannya selepas penjara. Diandaikan bahawa, seperti banyak bekas anggota kaki tangan kem tahanan lain, dia menjalani kehidupan yang tidak menonjol, mengelakkan penelitian awam. Kisahnya adalah contoh bagaimana sistem penindasan kem tahanan tidak hanya bergantung pada tokoh-tokoh besar, tetapi juga pada banyak kolaborator yang dari kedudukan yang lebih tersembunyi secara aktif menyumbang kepada penderitaan. Irene Haske, walaupun kurang dikenali daripada penjaga wanita lain, adalah sebahagian daripada mesin keganasan di mana setiap peserta, tanpa mengira jawatannya, mempunyai tanggungjawab. Kes Haske menunjukkan bahawa kebrutalan di kem-kem tidak terhad kepada tindakan berskala besar. Tindakan kecil setiap hari, seperti menafikan makanan atau memukul tahanan yang lemah, memperkuat sistem yang bergantung pada dehumanisasi yang berterusan. Dendam pada hari-hari terakhir. Pembebasan Bergen-Belsen pada 15 April tahun 1945 oleh tentera British bukan sahaja menamatkan kawalan Nazi ke atas kem itu, tetapi juga mencetuskan episod keganasan di kalangan tahanan yang dibebaskan. Selepas bertahun-tahun penyalahgunaan, kelaparan dan kematian, kemarahan yang tertahan dari banyak tahanan meletus terhadap anggota kaki tangan SS dan mereka yang disebut Kapo, tahanan istimewa yang bekerjasama dengan pengawal sebagai pertukaran untuk keadaan yang lebih baik. Para Kapo kebanyakannya adalah tahanan yang telah mengambil alih fungsi kawalan di dalam kem. Mereka mengatur pekerjaan, menjaga ketertiban dan sering mengambil bahagian dalam hukuman. Bagi tahanan lain, mereka mewakili lanjutan dari penindasan harian. Dengan jatuhnya sistem Nazi di Bergen-Belsen, pihak British kewalahan dengan besarnya krisis kemanusiaan dan tidak dapat mengawal semua sektor kem dengan segera. Dalam kekosongan kuasa itu, tindakan balas dendam spontan muncul. Beberapa saksi menceritakan bahawa pada hari-hari pertama selepas pembebasan, beberapa Kapo dipukul hingga mati oleh kumpulan tahanan yang marah. Yang lain diseret keluar dari barak dan dihukum mati tanpa bicara. Keganasan juga ditujukan kepada anggota kaki tangan SS yang ditangkap di dalam kem. Walaupun pihak British cuba melindungi tahanan dari tindakan balas yang tidak terkawal, dalam beberapa kes mereka tidak dapat mengelakkan hukuman mati tanpa bicara. Keadaan kacau, kelaparan, penyakit dan kekurangan struktur membuat penjagaan ketertiban hampir mustahil pada hari-hari pertama. Pegawai British menumpukan usaha mereka untuk cuba menyelamatkan nyawa, mengawal penyebaran tifus dan mengebumikan orang mati,
meninggalkan urusan lain sebagai keutamaan kedua. Kebencian terhadap Kapoor tidak terhad kepada peranan mereka sebagai kolaborator. Dalam banyak kes, mereka dituduh telah mendapat keuntungan sementara yang lain menderita. Ada yang telah menyalahgunakan kedudukan mereka, menganiaya tahanan lain atau mencuri jatah makanan yang sedikit. Kekosongan keadilan segera mendorong banyak mangsa yang terselamat untuk mengambil tindakan sendiri. Bagi mereka, melihat bekas penindas mereka menderita mewakili bentuk keadilan langsung setelah begitu banyak kesakitan yang terkumpul. Tidak ada angka tepat mengenai berapa banyak Kapoor dan pengawal yang meninggal dunia dalam episod balas dendam ini. Laporan rasmi British menyebutkan insiden terpencil, tetapi keutamaan untuk mendokumentasikan setiap kejadian rendah kerana kecemasan kesihatan yang mereka hadapi. Seiring dengan pulihnya ketertiban di kem, pihak British mengambil langkah-langkah untuk melindungi semua mangsa yang terselamat, termasuk bekas Kapoor dan kaki tangan SS yang ditangkap. Ramai yang kemudian dipindahkan ke penjara untuk menghadapi proses perundangan. Tindakan balas dendam ini, walaupun dapat difahami dari sudut pandang manusia, menunjukkan tahap keputusasaan dan trauma yang dialami oleh tahanan. Keganasan pada hari-hari itu adalah respons langsung terhadap sistem kebrutalan yang mencirikan kehidupan di Bergen-Belsen. Pembunuhan balas dendam tidak diorganisir atau diarahkan secara formal. Itu adalah reaksi spontan dalam lingkungan di mana undang-undang dan ketertiban telah runtuh, dan di mana kesakitan dan ketidakadilan yang terkumpul selama bertahun-tahun menemukan jalan keluar segera. Kesalahan selepas kejatuhan kem. Pembebasan Bergen-Belsen oleh tentera British pada 15 April tahun 1945 adalah saat yang penting, tetapi juga menimbulkan serangkaian kesalahan yang meragut banyak nyawa yang sebenarnya dapat diselamatkan. Setibanya mereka, pihak British menemukan pemandangan kehancuran total, ribuan mayat yang tidak dikebumikan, penyakit di luar kawalan, dan puluhan ribu mangsa yang terselamat dalam keadaan kritikal. Besarnya tragedi melampaui sebarang rancangan tindakan sebelumnya. Salah satu kesalahan utama adalah meremehkan keseriusan keadaan kesihatan. Walaupun tifus telah merebak secara besar-besaran, langkah-langkah kuarantin lambat dilaksanakan secara efektif. Pada hari-hari pertama, banyak tahanan yang dibebaskan berkeliaran bebas di sekitar kem dan kawasan sekitarnya. Kurangnya kawalan ini menyumbang kepada penyebaran penyakit mematikan di kalangan mangsa yang terselamat dan juga di kalangan tentera British sendiri. Masalah serius lain adalah makanan. Dengan niat untuk membantu, pihak British mengagihkan jatah makanan tentera standard seperti daging kaleng dan biskut keras. Bagi tahanan yang telah berbulan-bulan atau bertahun-tahun mengalami kekurangan zat makanan yang melampau, makanan ini ternyata mustahil untuk dicerna. Ramai mangsa yang terselamat meninggal dunia akibat komplikasi gastrousus yang disebabkan oleh pengambilan makanan yang terlalu berat. Kurangnya pengetahuan tentang cara memberi makan orang yang mengalami kelaparan yang teruk membawa akibat yang fatal. Selain itu, terdapat kekurangan awal kaki tangan perubatan khusus. Walaupun pihak British mengerahkan pasukan bantuan kesihatan, ini tidak mencukupi untuk merawat puluhan ribu orang yang sakit parah. Rumah sakit Medan yang didirikan tidak mencukupi. Ramai tahanan meninggal dunia sambil menunggu rawatan perubatan atau tanpa menerima sebarang bantuan yang berkesan. Kesalahan lain adalah mempercayakan tugas pengawasan kepada pasukan asing seperti tentera Hungary yang hadir di kem itu. Terdapat laporan mengenai penyalahgunaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pengawal ini terhadap tahanan yang dibebaskan pada hari-hari pertama. Terdapat juga masalah dengan pentadbiran keadilan segera. Beberapa anggota kaki tangan SS ditahan di kem yang sama bersama tahanan yang dibebaskan, yang menimbulkan ketegangan dan tindakan keganasan. Lama-kelamaan, pihak British mula membetulkan beberapa kesalahan ini. Mereka membawa pakar pemakanan untuk mengembangkan diet khas, mendirikan rumah sakit yang lebih besar dan memisahkan tahanan dari bekas pengawal mereka. Namun, bagi ramai, peningkatan ini tiba terlalu lambat. Dianggarkan antara 13,000 dan 14,000 tahanan meninggal dunia dalam beberapa minggu selepas pembebasan akibat penyakit, kekurangan zat makanan yang teruk dan kesalahan dalam rawatan awal. Komandan British sendiri kemudian mengakui bahawa walaupun mereka bertindak dengan niat baik, kurangnya persiapan mereka untuk menghadapi bencana kemanusiaan sebesar itu
menyumbang kepada jumlah kematian yang tinggi. Pengalaman Bergen-Belsen menjadi pelajaran yang menyakitkan. Dalam pembebasan kem di masa depan, seperti di tempat lain di Jerman, pasukan sekutu bertindak dengan lebih berhati-hati, belajar dari kesalahan yang dilakukan di Belsen. Pembebasan Bergen-Belsen adalah tindakan kemanusiaan, tetapi juga menunjukkan kesulitan dalam mengurus penderitaan besar-besaran dan akibat dari tidak bersedia menghadapi bencana sebesar itu. Joseph Kramer, komando di hadapan keadilan. Joseph Kramer adalah salah satu tokoh yang paling menonjol dalam sistem kem tahanan Nazi. Dia dilahirkan pada tahun 1906 di München, Jerman dan menyertai Parti Nazi dan SS pada tahun 1932. Kerjayanya di dalam kem tahanan bermula di Dachau, di mana dia berkhidmat sebagai pengawal. Kemudian dia bekerja di Sachsenhausen dan Mauthausen, mengumpul pengalaman dalam pentadbiran tahanan. Pada tahun 1940, dia dipindahkan ke Auschwitz, di mana dia memegang jawatan pentadbiran dan pengawasan. Semasa berada di Auschwitz I, dia terlibat dalam organisasi dalaman kem dan dalam pengawasan kerja paksa. Pada tahun 1944, Kramer dilantik sebagai komandan Auschwitz-Birkenau, pusat penghapusan utama kompleks Auschwitz. Dia mengawasi kedatangan pengangkutan tahanan dan pemilihan yang menentukan siapa yang akan dihantar ke kamar gas. Pengalamannya di Birkenau ditandai dengan kecekapan dalam melaksanakan perintah rejim Nazi. Dia digambarkan sebagai lelaki yang dingin, metodis dan sepenuhnya setia kepada atasannya. Ketika tentera Soviet bergerak maju ke Auschwitz pada akhir tahun 1944, Kramer dipindahkan ke Bergen-Belsen untuk mengambil alih komando kem pada fasa terakhirnya. Berbeza dengan Auschwitz, Bergen-Belsen tidak mempunyai kemudahan penghapusan seperti kamar gas. Namun, di bawah pentadbirannya, keadaan kem merosot dengan cepat. Kelebihan penduduk, kekurangan makanan dan keruntuhan sanitasi menyebabkan bencana kemanusiaan. Ribuan tahanan meninggal dunia setiap minggu akibat kelaparan, penyakit dan pengabaian. Semasa pentadbirannya, Kramer menunjukkan sedikit inisiatif untuk memperbaiki keadaan hidup tahanan. Walaupun menyedari keadaan tersebut, dia tidak melaksanakan langkah-langkah yang berkesan untuk menghentikan kematian besar-besaran. Ketika tentera British tiba di Bergen-Belsen, mereka menemui Kramer di kem itu. Dia segera ditangkap dan difoto semasa dia berjalan-jalan di tempat itu bersama tentera British, menunjukkan keadaan tidak berperi kemanusiaan yang telah dia benarkan. Semasa soal siasat, Kramer menyatakan bahawa dia telah meminta bantuan untuk memperbaiki keadaan kem, tetapi permintaannya diabaikan oleh atasannya. Namun, testimoni mangsa yang terselamat dan pegawai lain menunjukkan bahawa dia tidak mengambil tindakan konkret untuk melindungi tahanan. Dalam perbicaraan Belsen, Kramer menghadapi tuduhan jenayah perang. Dia adalah salah seorang tertuduh utama kerana peranannya sebagai komandan. Testimoni yang dikemukakan menentangnya memperincikan kekurangan rawatan perubatan, ketiadaan makanan yang mencukupi dan layanan tidak berperi kemanusiaan terhadap tahanan di bawah komandonya. Kramer didapati bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Pada 13 Disember tahun 1945, dia dihukum gantung di penjara Hamelin bersama anggota kaki tangan Bergen-Belsen yang lain. Sosoknya terukir sebagai birokrat kengerian, seseorang yang tanpa menunjukkan perintah langsung keganasan fizikal, membenarkan dan memudahkan keadaan yang menyebabkan kematian puluhan ribu orang. Kes Joseph Kramer menunjukkan bahawa tanggungjawab dalam jenayah perang bukan sahaja terletak pada mereka yang melakukan tindakan keganasan, tetapi juga pada mereka yang, dari kedudukan komando, membiarkan penderitaan berterusan tanpa campur tangan. Pada bulan April tahun 1945, tentera British membebaskan Bergen-Belsen dan menemui tempat kematian dan penderitaan yang melampau. Puluhan ribu tahanan, kebanyakannya Yahudi, terbaring mati atau mati perlahan-lahan akibat kelaparan dan penyakit. Apa yang mereka temui melampaui kengerian yang pernah mereka saksikan sebelumnya. Walaupun usaha untuk menyelamatkan nyawa, kurangnya persiapan dan kesalahan dalam penjagaan mangsa yang terselamat menyebabkan kehilangan nyawa yang baru. Ramai yang meninggal dunia akibat jangkitan, kekurangan zat makanan yang teruk dan komplikasi selepas menerima makanan yang tidak sesuai.
Dengan perbicaraan Belsen, mereka yang bertanggungjawab secara langsung atas jenayah ini menghadapi keadilan. Tokoh-tokoh seperti Irma Grese, Elisabeth Volkenrath dan Joseph Kramer diadili, dihukum dan dihukum gantung. Terbukti bahawa kekejaman, baik dari mereka yang memberi perintah maupun mereka yang melaksanakannya, tidak akan diabaikan. Hukuman gantung yang dilaksanakan oleh Albert Pierrepoint menutup salah satu babak paling gelap di kem itu. Kisah-kisah seperti Herta Ehlert, Herta Bode dan Irene Haske menjelaskan bahawa bahkan mereka yang memegang jawatan yang lebih rendah juga merupakan sebahagian daripada sistem penindasan. Pada hari-hari selepas pembebasan, beberapa tahanan mengambil keadilan di tangan mereka sendiri, menyerang bekas kapo dan kolaborator. Tindakan spontan ini menunjukkan kedalaman penderitaan yang terkumpul setelah bertahun-tahun keganasan. Kisah Bergen-Belsen mengajarkan bahawa kengerian dapat berkembang bukan hanya dalam tindakan keganasan langsung, tetapi juga dalam pengabaian dan ketidakpedulian. Dan ia mengingatkan bahawa bahkan di tengah-tengah kekacauan, keperluan akan keadilan adalah langkah yang perlu untuk menghadapi luka yang terbuka. Bergen-Belsen adalah peringatan kekal tentang risiko dehumanisasi dan pentingnya untuk tidak melupakan kengerian yang pernah mungkin terjadi.